Cuma ada lagi satu kisah ni, isu trainer scam. Okay, bila dah join, bila student join rasa macam tertipu ke, ataupun bila dah join ada program yang seterusnya tu tak deliver dengan bagus, overprice lagi. So macam mana orang yang zero ni dia nak elakkan supaya ke arah macam tu? Kadang-kadang dia tak sengaja. Okay, baik. So yang pertama adalah selalu amalkan konsep under promise. Under ni maksudnya kita tidak menjanjikan bulan bintang, tapi over delivered. Contohlah, dalam kita punya sales page ataupun kita punya landing page lah kan, untuk orang dapatkan info tentang kita punya webinar tu, kita menjanjikan dia 3 modul. Tapi dalam webinar tu sendiri kita bagi 5 modul. 5 modul. Ada 2 bonus modul. Ada 2 bonus modul. Dan lagi orang akan lebih appreciate lah benda tu. Betul. Dan lagi satu adalah yang ni pun saya belajar daripada Team Academy dan sebagainya, adalah low risk high reward, iaitu dia bayar RM30, RM39 tapi dapat ilmu yang super mahal. Jadi barulah kita tak dicop sebagai scammer. Betul. Tak?